Okey, so hari ini kita akan belajar bahasa Melayu untuk belajar. Hari ini kita akan ajar cara kamu nak pakai dan cara kamu menggunakan di dalam seharian kamu. Kamu pakai perkataan bilakah. Okey, lepas tu next kita akan belajar bagaimanakah. Okey, contoh ayat untuk kata Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Akila. Okey semua, hari ini kita akan belajar pasal fraction. Tapi sebelum kita belajar, saya nak kamu tengok dulu satu video ini. Cikgu tengah prepare slide untuk mengajar esok. Boleh tak saya nak tanya satu soalan? Okey, boleh. Apakah kemahiran teknologi yang penting untuk masa depan pelajar? Okey, bagi cikgu lah. Okey, bagi cikgu kemahiran yang mereka perlu kuasai ialah mencari maklumat yang sahih menggunakan sumber yang betul. Sebab apa? Sebab kan sekarang ada ChatGPT, ada Gemini, banyak sumber untuk kita cari maklumat. Tetapi murid tu kena pasti maklumat yang dia cari itu sahih, dan juga dia kena sahkan dulu maklumat yang dia dapat tu betul atau tidak betul. Walaupun dah senang dan mudah untuk awak cari maklumat dalam internet menggunakan ChatGPT, Gemini, Perplexity, AI dan sebagainya, tapi masih murid perlu mengesahkan maklumat yang dia dapat tu benar, tepat, boleh digunakan untuk pembelajaran dia atau tidak. Kalau kita tak mahir menggunakan maklumat, mencari maklumat, mengesahkan maklumat, walaupun kita pandai macam mana pun, tetap kita tak dapat manfaat daripada itu. Faham tak maksud cikgu? Awak kena pandai cari maklumat yang betul. Walaupun kita ada banyak saluran untuk cari maklumat, tapi kalau kita tak pandai mengesahkan maklumat tu betul atau tidak, tak guna maklumat yang awak dapat. Cikgu itulah maklumat yang murid perlu menguasai ialah cara untuk mencari dan juga cara untuk mengesahkan maklumat itu benar atau tidak. Itu je. Okey, hari ini kita bersama dengan Cikgu Zawita Zurina. Cikgu, saya ada soalan. Bagaimana kita boleh seimbangkan ilmu dan penggunaan teknologi? Okey, kita kena gunakan teknologi ni sebagai alat untuk bantu dapatkan ilmu, bukannya alat untuk kita guna pakai dia sentiasa, dan perlu limitkan masa. Okey? Okey, Luqman. Saya ada satu soalan. Bagaimana teknologi boleh membantu murid-murid belajar di sekolah? Teknologi ini dapat memudahkan murid untuk belajar dan membuatkan murid lebih teruja untuk mempelajari sesuatu perkara.